Muzium Seni Kraf Orang Asli telah dicadangkan pertumbuhannya oleh Kementerian Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan pada ketika itu, iaitu pada Rancangan Malaysia ke-8 oleh Jemaah Menteri. Tapak yang dicadangkan adalah di bangunan bebas cukai di sebelah bangunan Muzium Negara, iaitu satu bangunan yang berarsingan di kawasan parkir yang dilihat sesuai sebagai sebuah muzium. Dia telah dibuka pada umum pada tahun 2003. Istimewa yang kelainannya Muzium Seni Kraf Orang Asli ini, dia hanya mempamerkan seni kraf yang melibatkan suku-suku kaum yang pelbagai orang asli ini. Contohnya ukiran kayu, ukiran topeng, bunga moyang, anyaman tika dan bermacam-macam lagi lah. Kebanyakan pameran-pameran kita melibatkan kaum Mahmeri, kaum Jahud yang terlibat, yang sangat mahir dalam bidang ukiran kayu. Kaum Mahmeri sangat mahir dalam ukiran topeng. Ya. Ada juga setengah kaum daripada suku Semai, Temia, Temuan yang juga mahir untuk menganyam tika, beg, dan juga bermacam-macam lagi lah. Perhiasan diri ataupun kita panggil seni kecantikan. Kita ada 7 ruang yang utama lah. 7 ruang yang utama yang kita tak panggil, kita panggil ruang lah, tapi kita lebih sesuai, kita katakan dia satu segmen lah, satu segmen. Kita bila kita masuk di ruang hadapan, kita akan pengunjung akan berjumpa dengan segmen pengenalan berkenaan dengan orang asli sendiri, berkenaan dengan taburan suku kaum mengikut lokasi, dan juga maklumat umum berkenaan dengan suku-suku kaum yang ada di semenanjung Malaysia. Jadi segmen yang lain, contohnya segmen ukiran topeng, segmen ukiran patung, segmen pakaian dan perhiasan diri, segmen anyaman dan keperluan harian, contoh-contohnya bakul-bakul yang dihasilkan untuk keperluan harian. Segmen peralatan memburu, contohnya sumpit, jebak kan. Segmen alat muzik kan. Segmen pengkebumian masyarakat orang asli. Satu lagi segmen bunga moyang. Terdapat dalam galeri. Sebenarnya dulu kita ada buat satu pameran berkenaan dengan Adi Guru. Maksudnya Adi Guru ni satu tokoh orang hidup yang diiktiraf oleh Jabatan Warisan Negara. Kita panggil Adi Guru ni tukang mahir lah. Salah satunya kita panggil arca. Dia sebenarnya ukiran yang depan tu ukiran arca, ukiran topeng daripada kita panggil tadi pian anak bumbung tu lah. Kita nak highlightkan juga pengukir yang diangkat taraf sebagai Adi Guru kan. Dia tak banyak sebenarnya yang dari masyarakat orang asli yang diangkat sebagai Adi Guru, tak banyak. Kan kita ambil dia mengikut kategori kan. Ukiran kayu, anyaman, kan ada pandai besi. Dia beberapa kategori lah. Macam pian bumbung ni dengan Encik Samari tu dia Adi Guru dari segi ukiran kayu lah. Yang saya tahu setakat ni dari segi kategori orang asli 3 orang. 3 orang diiktiraf sebagai warisan orang hidup lah panggil. Oleh Jabatan Warisan tu.